Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara penggunaan kad NFC ini. Kad ini sangat mudah digunakan. Anda semua hanya perlu tap kad ini pada telefon yang mempunyai fungsi kad NFC. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara penggunaan kad NFC ini. Anda semua boleh tap kad ini pada telefon. Selepas kad ini di-tap, ia akan terus memaparkan semua pautan media sosial saya seperti Instagram, WhatsApp dan TikTok. Ini merupakan Instagram saya. Dan seterusnya, anda semua boleh hubungi saya atau mesej saya di aplikasi WhatsApp. Dan seterusnya, ini merupakan aplikasi TikTok saya. Di dalamnya juga terdapat hasil kerja saya dan portfolio yang mengandungi poster, logo, videografi dan sebagainya. Kalau anda berminat, boleh hubungi saya. Bye.